Video ni saya suka. Roll. Nampak? Memang saya suka sekali dengan video ni sebab jelas dan nyata pembangkang dah kena game. Ada 5 perkara yang pembangkang blur-blur. Terutamanya YB Afnan Hamimi ni. Yang pertama, kami bersyukur dan kami berterima kasih kerana sekarang ini PMX boleh sambung untuk penggalan ketiga, keempat dan seterusnya. Bukan hanya 10 tahun saja. Yang kedua, ramai pembangkang rupanya keliru dalam RUU ni adalah untuk menghadkan kuasa Perdana Menteri pada hanya 10 tahun. Mereka ingat nak dipanjangkan had lebih daripada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Confirm mereka dah kena game. Yang ketiga, YB Afnan Hamimi kata nak turunkan Anwar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam RUU ini dia nak kekalkan Anwar lebih daripada 10 tahun. Yang keempat, dengar betul-betul, saya tak dapat nak pick up kenapa pembangkang nak bersorak riang gembira sedangkan mereka sedang memanjangkan tempoh kuasa PMX. Nampak? Dan yang kelima, paling best tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka diam, hari ini baru mereka sedar, alamak aku dah kena game dengan Anwar Ibrahim. Alamak aku dah buat silap. Alamak kenapalah aku pergi panjangkan tempoh kuasa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, terima kasih pembangkang, anda dah kena game dengan Anwar Ibrahim. Tan Sri Speaker, kalau saya jadi Perdana Menteri, ni bulan puasa ni saya sebut ni, mampus saya tak buat pindaan. Soal berkaitan dengan untuk menghadkan kuasa Perdana Menteri ni. Allahu Akbar. InsyaAllah lebih daripada 2 penggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?